nak guna mesin jahit, bila kita switch on, tak nyala lampu. So kemungkinan besar lampu dia terbakar. So kita buka dulu yang kat sini, supaya kita nak boleh check dia punya keadaan mentol tu. Okey, buka dulu. Ni mesin jahit singa. Okey, dah terbuka dah dia punya skru ni. Kita buka kepala dia. Okey. So kat sini boleh nampak dia punya mentol ni dah pun terbakar nampak tak? Dah putus lah. Ada putus-putus tu. Nampak tak? So kita kena tukar baru lah. So kita pun belilah yang baru. So mentol baru ni kita akan gantikan saja. Okey. Okey, dah. So dah menyala elok dah. So nak baiki nak tukar dia punya mentol ni mudah aja. Daripada mentol terbakar macam ni, tukar pada ni. Dah boleh guna macam biasa dah kita punya mesin jahit. Okey, so mudah je nak tukar mentol ni. So masa nak beli mentol tu pastikan dia punya max watt dia tu ikut 15 watt je maksimum dia. Jangan lebih pula. So belilah mentol tu, tengok betul dulu. Okey. Dah siap macam tu, kita pun tutup lah balik. Mesin singa ni mudah. Mentol dia pun mudah jumpa. So kita pun pasang lah balik skru dia. Okey dah. Test. Nyala. Nyala. Okey. Macam tu je cara tukar dia.